Ya, tepat sekali kehadiran pemimpin-pemimpin asing ini bukan datang secara tidak sengaja, tetapi kredit perlu diberikan kepada Perdana Menteri kerana menjemput pemimpin-pemimpin ini dan diterima jemputan itu kerana Perdana Menteri itu sendiri. Bukan sebagai pengurusi ASEAN tetapi sebagai Datuk Seri Anwar Ibrahim di pentas antarabangsa dikenali dan dihormati. Jadi ini dikatakan amat sukar bagi pengurusi selepas ini untuk menandingi sidang kemuncak ASEAN yang ke-47 yang dikatakan paling ramai dalam sejarah ASEAN pemimpin asing hadir pada mesyuarat tersebut. Ya, Perdana Menteri berjaya menonjolkan diplomasi cara Malaysia, malah ketika perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja itu, Trump dengan secara spesifik menyatakan Malaysia adalah negara yang boleh memberikan tempat yang neutral. Sebab itu dikatakan perjanjian diadakan di Kuala Lumpur, tapi jangan lupa juga perundingan dagang dengan Amerika Syarikat dan China itu amat penting sekali kerana ianya menjadi batu loncatan sama ada Trump akan bertemu dengan Xi Jinping di Seoul, dan diberitakan bahawa rundingan yang diadakan di Malaysia ini di Menara PNB itu telah mendapat persetujuan antara kedua pihak. Jadi dalam konteks ekonomi pasaran baru je, kenapa pentingnya Presiden Brazil hadir, Presiden Afrika Selatan hadir sebagai pengurusi G20 pada ketika ini, Afrika Selatan dan juga Brazil sebagai pengurusi BRICS, adalah untuk membuka pasaran bukan sahaja ke Malaysia tetapi juga pasaran kepada negara ASEAN itu, dan bukan sahaja ekonomi, bila pasaran ekonomi terbuka dan memang betul banyak perkara-perkara lain yang Malaysia, negara ASEAN sukar untuk menembusi Afrika dan juga Amerika Latin itu. Dan jangan lupa juga pengurusi ASEAN juga telah membuka peluang dalam untuk membuka pasaran ASEAN dan juga China kepada negara teluk GCC kerana telah mengadakan sidang kemuncak pada bulan 5 lepas, iaitu sidang kemuncak ASEAN, GCC dan juga China.